Member korang memang macam gitulah. Sembang je lebih. Plan, ujung-ujung tak jadi juga. Aku tahu ramai yang minat dengan package camping ni. Tapi macam biasalah, sebab korang dah buy group, seorang tu tak boleh, seorang ni tak boleh, seorang kucing nak terberanak lah, apalah. Tapi tak apa, aku faham. Kalau korang rasa package 2 hari 1 malam tu lama, tak apa, Abang Klaus suggestkan untuk korang ada lagi satu package yang best, package Tasik Dayang Temenong. Sebab apa aku cakap best? Sebab dalam masa 1 hari tu, daripada pagi sampai petang, macam-macam pengalaman korang akan dapat, kau tahu tak? Bukannya setakat kita dapat main sukan motocross je, tapi aku akan bawa korang pergi tempat-tempat yang memang cantik, memang menarik, memang puas hati. Korang tak faham? Tak apa, aku terangkan satu persatu untuk korang. Sini, first kali bila korang dah sampai kedai kita orang, lepas dah briefing, kita orang akan bawa korang pergi ke Bukit Jintan. Dekat Bukit Jintan tu nanti korang boleh tengok sendiri, kau boleh nilai sendiri macam mana cantiknya view tu. Sedang cakap macam dekat atas gunung, babe, dia punya cantik, memang puas hati. Lepas dah bergambar, kau dah ambil gambar apa semua, kita akan turun balik, kita akan turun ke checkpoint pertama. Dekat checkpoint pertama, kita orang ada sediakan makan tengah hari untuk korang. Jadi korang tak payah risau pasal makan, pasal apa, korang tak payah risau. Semua pelanggan racing dah sediakan untuk korang. Lepas kita dah makan, kita dah rehat, baru kita akan sambung pergi ke Tasik Dayang Temenong. Dekat Tasik Dayang Temenong tu nanti, korang tengoklah sendiri, aku tak nak cakap banyak-banyak. Tempat dia memang cantik, luas pemandangan, view dia memang nice gila-gila lah. Memang puas hati lah. Dekat Tasik tu nanti, korang dah ambil gambar, korang post dekat media sosial korang, confirm FYP punya. Total untuk semua perjalanan ni nanti, kita pergi Bukit Jintan, pergi Tasik Dayang Temenong, perjalanan lebih kurang 5 hingga ke 6 jam. So tak adalah kita main sampai malam. Jadi bini-bini korang tak adalah marah. Dari mana aja? Pulang malam, ditelepon ingat diangkat-angkat. Mana-mana yang tak boleh nak ambil package camping 2 hari 1 malam tu sebab alasan korang sebab lama, ni package Tasik Dayang Temenong ada. Jadi korang tak payah risau, korang ambil je package ni, memang puas hati. Ramai yang dah cuba package Tasik Dayang Temenong ni, semuanya cakap package Tasik Dayang Temenong ni memang puas hati. Tasik Dayang Temenong, puas hati. So, korang tu tak nak cuba ke? Aku tak nak cakap banyak. Korang pergi buat booking sekarang. Nanti slot penuh, korang salahkan aku pula. Dah, jangan leceh-leceh. Korang pergi dekat bio kita orang, korang tekan je link tu. Nak tanya apa-apa, tak ada masalah. Tak ada bayaran pun untuk pertanyaan. So, kepada yang berminat, pergi buat booking sekarang. Kalau takut, jangan ikut. Kalau ikut, jangan takut.